Okey geng, nak belajar Cinema 4D tak? Ha? Aku ajar Cinema 4D nak? Okey. Cara aku buat video animasi Kau tengok aku buat baik mana. Okey. Kita pergi dekat Polyhaven. Polyhaven. Tengok, tekan Polyhaven. Asset. Aku pergi dekat texture, model. Okey. Ni model 3D dia. Ni model 3D. So, kita upload file. Kita upload 3D model. Merge file. Merge file, aku save dekat D. Asal buat video dia senyap. Asal buat video je senyap. Semua file hilang. Aku save dekat AA. Nama dia, dia pokok Kita ambil fern. Pokok paku pakis. Okey. Ni fern dia. Tengok, kita pakai standard setting. Okey, ini pokok dia. Okey, macam mana aku color dia? Aku buat macam ni. Okey. Cara nak buat dia macam ni. Aku ajar tengok Siapa pakai Cinema 4D nak belajar boleh belajar. Okey, kalau render aku pakai Octane. Okey, Octane ni kita sekejap. Kita drag sini. Okey. Dia jadi macam ni. Nampak? Okey, macam mana dia putih kan? So, yang 4 biji ni pergi kat sini, material, convert material, remove material. Okey. Dah remove belum? Okey. Nampak? Kita render macam ni. Okey. Tak jadilah. Macam-macam lah komputer ni. Material, convert material, remove. Remove. Okey, lepas remove tekan 2 kali. Tekan 2 kali kita nak pakai albedo. Ni albedo. Yang kita save tadi kat D. AA, fern Jadi kita pergi fern. Okey, ini texture dia. Kita buat sini extra file. Albedo. Kita ada normal, roughness dengan alpha, open. No. Okey, lepas tu ada roughness. Ni roughness. Tekan ni. Roughness, open, no. Atau ada normal. Pada opacity. Mana opacity? Ni opacity. Opacity ni alpha lah. Tekan sini. Macam ni. Nampak? Okey. So, kita nak masuk environment, background. Kita pergi dekat object. Environment. Kita save. Tekan button ni. Kita pergi dekat ESR file. Okey. Tengok macam mana aku buat 3D. Kalau nak belajar, boleh belajar. Ini nama dia dapur cerah, bilik banyak, batu gerak cantik. Okey, open. No. Ni pokok dia tadi. Nampak? Komputer ni hang mabuk lah. Okey. Kalau kau tengok, cantik Okey. Okey Right. Okey. Kau tengok aku angkat. Aku alih kan. Nampak? Dia naik atas. Kita pakai random. Sini. Sini turun atas. Sini kita pakai factor. Kita pakai turbulent. Parameter. Close. Kita pakai rotation. Kita pakai 15. 15. Cara aku buat 3D
Kalau nak belajar, boleh belajar. Tengok tu. Objek. Okay. Bila aku play, dia goyang nampak. Okay. Kita boleh masuk kayu. Merge file. Download nama file kita. Where your file. Where your file. Metal trash. Asal nak cari file je lambat. Asal nak cari file je lambat. Ni aku marah. Orang tengah buat live ni. Dia asyik buat hal je. Ada terus botani. Kalau kita pakai botani. Botani what happen? Kita open. Okay. Ni daun dia lain pula. Lain Lain. Okay, kita drag tepi sikit. Ni video power apa pakai plane plane. Nampak dia terbenam sikit. Dia ni atas. Atas dia kat sini. Okey, ni atas. Ke tepi sikit. Sikit. Ini background dia So kita dah buat color dia. Sekarang ni kita nak tukar kulit dia. Aku pergi dekat combat. Clear. Sekarang ni basic. Lagi sekali. Material, combat material. Remove material. Okey, tekan 2 kali. Kita pergi dekat albedo. Kita pergi dekat yang kita upload tadi. AA. Nama dia botani. Ada tulis botani. Ini texture dia. Okey. Bullshit. Kalau lain. Botani, kita delete lah. Sebab apa aku delete ni? Sebab tekstur ni dah rosak. Nampak? Dia ada separuh. Suku ni dah rosak. So, kita delete lah. Kita buang. File ni dah rosak. Dah rosak. Kita buang lah. Delete. Kita ni, kita tekstur yang baru. Nampak? Tadi yang ni elok. Open. No. Lepas tu kita pergi dekat normal. Nampak? Ada tukar baju lah. Mana normal? Ni normal. Normal. Kita pakai opacity. Drag file. Ni opacity mana ni? Opacity. Dia ada displacement. Pergi dekat displacement. Add displacement. Node editor. Mana displacement? Ni. Displacement. Open. Buka. Tu kita ada roughness. File ni. Mana roughness? Ni roughness, okey. Okey, no. Mungkin kita normal dah masuk. Normal dah masuk So, kita ni putih kan. Kau tengok aku buat jadi shadow, okey. Tapi dekat material, octane diffuse material. Tekan 2 kali. No, bukan tekan 2 kali. Kita pergi dekat common file. Masuk, kita wait up. Macam ni kan, drag sini je. Nampak dia putih. Dia ada shadow Dia ada shadow. Kita boleh besarkan sikit pokok ni. Biar kita nampak. Copy. Paste. Tengok aku buat Aku cerita cara-cara buat 3D Kalau nak belajar boleh belajar. Okey, ni depan dia, tepi dia. Okey. Kita ambil satu ni, kita alihkan. Ikut suka lah. Mungkin kita besarkan sikit pokok ni. Okey, nampak? Copy, paste. Right on. Okey. Right. Jadi macam ni Ada sesat sekor ni kat belakang ni. This way. Nothing. Ni
Kita pergi dekat tepi sikit. Kita letak belakang lah. Ke bawah kan. 76. Okey. Dia jadi macam ni. Pasal tak jalan game. Okey. Faham Okey, ni 3D 3D model. Nampak? Okey, kalau kita nak rotate environment, kita rotate X. Okey. Okey, sekarang ni daun ni nampak kilat Mungkin kita pakai diffuse. Tukar kepada diffuse. Aku tarik tepi tak jalan. Aduh, letih lah komputer ni. Kita pakai diffuse. Glossy, diffuse. Kita pakai glossy So, tekan ni, kita tekan glossy. Glossy, okey. Tekan ni, diffuse, tukar glossy. Nampak? Dia lebih materialistic, okey? Dia nampak real, Sekarang ni pokok ni tumbuh kat sini. Kesian dia tersempit. Dengar lama sikit cerita ni, panjang sikit cerita ni nak buat. Ini bukan AI tau, ini 3D. Real 3D. Yang kita tengok dekat wayang kan. Biasa avatar banyak pakai lah. Transformer. Okey. Okey. Kita edit. Edit. Copy. Edit. Paste. What up? Kita set. Kita pakai baru lah. Dekat Mograph, kita pergi dekat random. Mana random? Ini random. Okay, kita masuk sini. 0. Sini, kita masuk je. Okey, aku setting kini random, turbulent, parameter, close, kita pakai rotation up to 15. 15. Copy Copy, paste. 15. Nak belajar boleh lah sonok, buat video, gempak, video nampak gempak nanti orang ingat daun ni daun betul kan. So kita play, nampak daun dia goyang, angin tiup kan. So kita slowkan sikit, dia boleh slow. Kita pergi random, factor, strength ni kita slow, kekuatan angin, kekuatan goyangan. Nampak dia slow sikit. Yang ni slow, ni slow. Yang ni pun kita slowkan sikit. Slow sikit. Okey. Kita play, tengok. Nampak dia slow. Okey. Kalau nak lagi, dengar, tengok aku buat kamera dia. Tengok. Blur camera. Focal length. Okey, ini kamera, kita on kamera. Okey, depth of field. Ini depth of field. Triangle. Aku ni lupa. Kadang mana depth of field? Ni objek. Kita pergi kat koordinat, detail, physical. Vision. Salah. Kita pergi dekat merah, tekan merah ni. Kita pergi dekat ni. Depth of field. Kita tengok, tarik. Nampak? Dia jadi macam ni. Cantik. Cantik kan? Ini aperture. Aperture aspect ratio. Apa maksud aspect ratio? Ini ratio Ini aperture. Nampak? Aperture. Aspect ratio. Aperture, mula kita naikkan aspect ratio. Kalau aku tu naikkan aspect ratio. Aspect aperture. Okey, nampak? Nampak tak? Nice Seram ke?
Okey. Kalau kita nak pakai wiggle camera, kita pakai wiggle camera, kita pergi vibrate camera, kita pakai scale tak payah pakai. Kita pakai satu. Ni mungkin kita pakai satu. Okey. Tekan nampak kamera goyang. Seat. Down to 0. Reset to default. Aku tak pakai seat. Okey. Down ni kita boleh alih, tak ada masalah. Alih je. Close camera. Up sikit. Nampak? Kita kurangkan sikit blur dia. Kita nak jauhkan, boleh jauhkan. Ni kita jauhkan. Asal tak pergi? Kita pakai tak jaga gerak tu. Nampak Nampak? Ni pokok aku pakai tadi. Kat sini kan. Kita blur kamera. Okey. Clear. Asal kamera ni tak jalan biasa jalan. Dia boleh ke depan ke belakang. Dah saya cari dulu. Ni. Tak nak pula dia. What happened Kita pakai coordinate. Nothing to lose. Plane ni ada nampak ada shadow tak betul Kita boleh pakai sini, tekan ni. Gas ni. Okey, cantik, nice. Kita boleh masuk batu, boleh masuk 3D. Okey, bye. Okey, belum bye-bye lagi. Okey tak? Cantik. Aku pakis. Kita boleh rotate dia. Rotate. Ni. Dia putih kan? Kita tarik. Nampak? Rotate sini boleh suka hati lah. Ikut awak punya suka lah. Kita boleh rotate dia. Okey. Kalau kita pakai yang kuat, tengok saya buat angin laju, strings, reset to default. Reset to default. Reset to default. Okey, kita play. Nampak ada goyang kuat. Ini tak jalan. Kita boleh tukar color tau ni. Kalau apa, kita pergi dekat meja, stand, kita pergi dekat Futura 100. Nampak dia tegang sikit. Kalau ni, gelap Tentang color dia. Ni ada. Ni ada. Okey. Clear ni cantik. Okey. Play. Kita blur lagi. Kita adjust bagi turn on baik dia dah cantik lah sikit. Play.
Okey. Kita boleh buat cerita, buat filem ke, buat drama ke. Okey. Nice very nice. Kita boleh letak sini mana-mana, kita boleh adjust. Kita gunakan gunakan apa? Gunakan kepandaian. Okey? Alright. Okey. Cantik kan? Okey. Kalau nak apa-apa beritahu, okey? Aku close dulu.